Assalamualaikum dan hai, nama saya Arash Putra Mukris bin Zamari. Sebelum ini saya bersekolah di MRSM Tun Ghaffar Baba Jasin Melaka dan sekarang saya sedang menyambung pelajaran dalam bidang perekonomian dan kewangan di Kolej Tuanku Jaafar. Saya memilih Bank Negara Malaysia kerana saya yakin dan percaya institusi Bank Negara Malaysia merupakan satu institusi yang sangat berprestij. Selain itu, ia juga memberi saya banyak peluang yang bermakna untuk bekerja dan berkhidmat pada negara kita dalam menstabilkan ekonomi. Menerima tawaran beasiswa Bank Negara Malaysia ini ibarat mimpi bagi saya. Walaupun sekarang saya masih berada dalam dilema adakah saya betul-betul menerima tawaran beasiswa ini ataupun tidak, kerana untuk mendapat tawaran beasiswa Bank Negara Malaysia adalah bukan satu perkara yang mudah. Saya berasa sangat bertuah dan bersyukur. Bank Negara Malaysia adalah bintang bagi saya yang menerangi kegelapan langit dalam hidup saya. Kerana tanpa adanya kehadiran bintang ini, tiadalah hala tuju saya untuk meneroka dan mencapai impian saya pada masa hadapan. Sedikit nasihat yang boleh saya berikan kepada mereka yang ingin memohon tawaran beasiswa ini adalah jadi diri sendiri, jangan takut untuk meneroka perkara yang baharu dan tingkatkan kemahiran komunikasi anda.